wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walah wa taba'a hudah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal wasi'ul karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilman nafi'a rabbal alamin. Alhamdulillah. Jadi kita sambung kita selepas pada kitab Isawuji, kita ngaji pula kitab Ta'arif Maqulat bagi Syekh Allamah Muhammad Abi Ilyan Asy-Syafi'i. Muhammad Abi Ilyan Asy-Syafi'i ini seorang ulama Azhar yang mati pada tahun 1355. Barulah 1355 Hijriah. Mana sekarang ni tak apa 1 tahun lagi ya. Dah 1355 Hijriah. Dia ni banyak kitab, khususnya Ibnu Akkar Maqulat pada ayat sana kitab apa Al-Lu'lu' Manzum fi Madi Ulu. Dah kitab Mabadi Asyarah dia. Kitab Ma Yuramu fi Ilmil Kalam. Kitab hata tengah khulasah. Kitab apa? Kitab Tawalu Anwar Baidawi. Kitab tu payah. Tawalek payah. Mari Syekh Muhammad Abi Ilyan ni mai buat ketik ke buat khulasah. Kitab dia tu ada cetak ke. Banyak kan, khususnya Ibnu Akkar lah dia ni banyak. Muhammad Abi Ilyan Asy-Syafi'i dah seorang ulama Azhar pada masa tu. Lepas tu kitab selalu kitabnya kitab Maqulat yang kita ngaji ni. Jadi pusat ni lah. Jadi kita sebelum nak ngaji kita tahu sebentar lalu tentang Mabadik. Ataupun sebelum nak ngaji itu kita ta'arif. Ta'arif, maudhu' dan juga tujuan. Tujuan apa yang kita akan mengaji, ta'arif gapo Ilmu Maqulat. Ilmu Maqulat ni kalau tengok ta'arif dia kita tulis sikit dia. Al-Maqulat. Okeylah kan. Okeylah kan. Siap. Mau beli ya ni kali. Ilmun yubhasu fihi an ajnas al-aliyah lil mumkinat al-mawjudah. Ini. Jadi makulat ni ilmu apa makulat? Ilmu ya ada bahas padanya tentang jenis yang tinggi. Gapo pula jenis? Jenis tu. Jenis ni. Gapo pula jenis? Nah, lil mumkinat mawjudah bagi benda mungkin yang ada. Kalau gitu dalam ta'arif ni ada beberapa istilah pula yang kita tak erti. Pertamanya ajnas. Yang pertamanya mungkin. Ni perlu yang kita kena syarah. Dalam ta'arif tu. Jenis ni, jen kita nak sekitar lalunya. Jenis ni salah satu kuliah khamsah. InsyaAllah kita akan ngaji dalam mantik. Oleh kerana apa boleh kuliah khamsah? Kerana kulli. Kulli ni apa makna kulli? Iaitulah ma yadullu ala kasirin. Benda yang menunjuk atas afrad yang banyak. Itu tu panggil apa? Kulli. Apa kita kata? Insan. Nampak tak? Sebut tak insan tergambar apa tak? Muhammad, Yusuf, Ismail. Semua Bani Adam. Berarti insan kulli. Isim. Tetap isim. Isim malah bila kalau sebut tak isim. Setiap kelima hak terima alih leh gapo tu. Malah sebut. Setiap kelima hak boleh terima bagi dua. Malah bila. Setiap kelima menunjuk tak nama orang, nama tempat, nama. Berarti isim tu ialah kulli. Fa'il pula.
fi'lun atau al-fi'lu kulli. Dah. Berarti kalau kita sebut lafaz tu, kita terlitah lepal kita yang banyak, itu panggil kulli. Mudah-mudah kita faham mudah-mudah. Insan. Banyak. Iseng, harah, mubtada, khabar, semua kulli lah kau. Sebab ilmu kuliah, ingat boleh. Ilmu kuliah tak ada juz'i. Kalau kita bahas lah, kalau nak kata juz'i malah bahas. Sebab al-juz'iyat la tatanaha. Tak supabila. Malah bahas. Sebab ilmu duk jadi ilmu duk mahduk disakat tu. Kerana apa? Kerana ilmu duk bahas kuliah. Segala ilmu ialah kuliah, tapi kita kena berhenti kulli. Kalau kita nak bahas juz'i, supaya setengah orang nak bahas juz'i, malah bahas juz'i. Bab juz'i la tatan al-juz'iyat la tatanaha. Juz'iyat tak supabila. Kalau kita bahas, malah nak bahas. Habis tu kita ketika iseng. Kita ngaji iseng cukup. Kita nak bahas al-baitu, al-qalamu, al-ma'm. Kalau kita bahas sekor-sekor tu malah bahas. 10 tahun tak habis lagi iseng je. Kalau kita bahas, nak bahas sekor-sekor. Habis tu kita tiba, kita tarik iseng cukup. Segala hak masuk letak dia tu, pakai masuk habis. Jadi kita ngaji berapa hari saja ya. Ataupun satu muhadarah kita tidak iseng. Jadi klaim hak lain beribu tu, kita boleh gambar habis. Habis tu ilmu kuliah. Pak kulli ni. Kulli hak kita gambar benda yang banyak itu dua. Ada zati, ada aradi. InsyaAllah kita akan ngaji. Zati ni apa mana zati? Zati ni kalau tak ada dia binasa sewaktu. Seperti kita manusia ni. Insan. Apa zati insan? Hayawan. Sebab kita, kalau tak ada hayawan, tak ada itu. Hayawan ni apa? Hayawan ni benda hak pasal subuh. Jismun nami hassas mutaharik bil iradah. Itu mana hayawan. Sebab kita ni pasal apa? Pasal hidup. Pasal subuh. Pasal boleh bergerak. Kita ni. Kalau kita tak di kita tak ada benda tersebut, tak ada itu, binasalah kita. Habis tu jinsun dia panggil zati. Satu lagi apa zati? Hak nak asing sebut kata hayawan tu zati tapi mustarak. Sebab apa? Lembu pun hayawan tak? Sebab lembu benda pasal subur, lembu lah. Dia kecil besar. Kucing kecil besar. Dia besar. Kalau gitu kucing, lembu, kita, kera, semua dia panggil hayawan. Sebab kalau tak ada hayawan dalam benda ni, binasa, hancur, tak ada. Kita ni kalau tak ada hayawan ni, tak ada. Lepas tu, pas nak beza mana pak tu? Dah atau super belakang. Kalau gitu, insan tepat tak super dengan 3 tu, ada natik. Natik ni mufakir. Sebab kata natik, lembu tak masuk, kera tak masuk, kucing tak masuk, dan hak lain pun tak masuk habis. Kalau itu natik nak sebuah insan pula, ia panggil zati, penduduk dalam juga. Kalau tak ada natik dalam manusia ni walaupun rupa manusia, hakikat bukan dah manusia. Sebab tak mukalah dah. Apa dah? Kita ni manusia, ia dua perkara. Pertama hayawan, yang kedua natik. Artinya kalau tak ada hayawan, hancur kita. Begitu kalau tak ada natik, bukanlah kita. Walaupun rupa manusia, tapi bukan hakikat manusia. Sebab hakikat manusia kena mukallah. Dia kena terima if'al la taf'al. Perintah Allah Ta'ala if'al la taf'al. Tiba-tiba manusia juga tak ada, tak boleh terima benda tu. Artinya dia ni bukan mukallah lah. Supaya ngam natik. Apa? Natik tak ada. Akal mikir tak ada. Itu panggil zati. Satu lagi aradi. Aradi ni kalau tak ada, tak binasa. Tapi ada molek. Supaya kata katib. Panam nulis. Katib. Katib nasbah manusia. Bukan zati. Apa boleh kata bukan zati? Sebab kalau zati, berartinya manusia tak nak nulis, semua binasa. Tapi apa? Oleh kerana manusia tu ada tak nak nulis. Tu dalil katanya katib nasbah manusia ni dia panggil aradi. Apa aradi? Kalau tak ada, tak binasa. Tapi kalau ada, molek. Dicomel. Pas katib tu pula, ia ada khas bagi manusia. Ia ada khas bagi manusia, ada khas per katib. Qari, pandang baca.
Dhahik, suka. Tu. Maka sifat tersebut tu di hayawan yang lain tak ada. Lembu, kubat, kami yang lain tak ada. Itu dia panggil. Situ dia panggil khasah. Hak umum seperti kata masyi yang berjalan. Yang berjalan ni panggil benda apa? Benda luar pada manusia kok. Sebab manusia kalau tak boleh jalan, tak binasa kali. Ia tak boleh jalan. Misalnya dilahirkan hamba Allah Ta'ala, tak boleh jalan. Tak boleh jalan. Tu ada nyawa. Kena piping, kena duduk buh kereta. Tapi tak binasa. Kalau itu masyi, ia bukan zati, panggil aradi. Dah. Pas satu lagi, ia panggil tamamul mahiyah. Tamamnya ni sempurna bagi sesuatu. Dia ni cukup lengkap. Cukup satu makhluk Allah Ta'ala. Dia panggil naw'. Supaya insan. Supaya bakarotun. Supaya kirdun. Supaya batotun. Kita kata. Kita kata apa lagi? Segala binatang lain. Supaya kata pang liye, pang rokong, pang luku. Kita kata. Itu panggil naw' bahasa Arab. Sebab apa? Ia dah sempurna sesuatu. Cukup tadi dia. Ia panggil nau. Sebab kata ilmu mantik, ilmu nahu, ilmu sorah, nau dia panggil. Kalau sebut tak ilmu saja, dia panggil jensun. Ada dah. Ilmu saja. Sebab apa? Sebab kita katanya mantik. Ilmu mantik kita ngaji ni. Kalau bukan ilmu, kita cabut. Dah. Nak anggap apa ni? Sila. Kita kata mantik yang kita mengajar bukan ilmu. Tak nak ngaji dah lah. Bukan lah ya. Ia bukan, ia keluar dah. Mana tu ia tak boleh panggil mula dah mantik kalau kita kata bukan ilmu. Sebab mantik tu ialah ilmu dah. Tapi ilmu tu ia berkongsi nahu panggil ilmu, sorah panggil ilmu, pekoh panggil ilmu. Sebab itulah mantik ni di dia tu ialah ilmu dah. Lepas tu, mantik beza mana dengan nahu? Mantik duk bahas maklum tasawwi tasdiki supaya nak bawa ke majhul. Bawa ke situ, nahu tak ada bahas bab tu ni. Nahu dak bahas bab i'rab bina. Sorah tak bahas bab tu. Sorah dak bahas masalah usul asal kalimah daripada i'lam fasal mana. Pas pekoh pula. Pekoh tak ada bahas bab tu. Pekoh dak bahas bab fi'il mukallaf. Perbuatan mukallaf. Boleh ke tak boleh? Itu panggil faslun. Tiap-tiap ilmu ada fasa dia. Dah. Tapi buat kita ngaji ni dah. Apa makulat kita ni? Jadi makulat ni gapo fasa dia itu ni? Duk bahas jenis ahli mungkinah. Sebut tahap ni mantik tak leh. Nahu apa bukan? Sorah apa bukan? Balaghah apa bukan? Balaghah bukan bahas ni. Dia panggil faslun. Mana di makulat ni yang pertama ada ilmu, yang kedua ada ni. Tiba-tiba kita tahu ni. Bukanlah makulat. Itu dipanggil zati dia. Habis. Kalau gitu, jenis ni apa jenis? Jenis ni hak benda yang duduk dalam sesuatu benda. Kalau tak ada dia, binasa sesuatu. Jenis ni. Jenis ni kulli yang duduk dalam suatu benda. Kalau tak ada dia, binasa benda tu. Tapi jenis ni hak ali. Sebab jenis ni yang ada dah 3 jenis, bawah, jenis tengah, jenis atas. Jenis atas ni jenis suk dah. Habis itulah makhluk Tuhan sebut kata jenis hak paling suk sekali 2 perkara, jauhar dengan arak. Tak ada dah tinggi pada tu. Apa dah? Tinggi pada tu tak ada dah. Jinsu ali. Jadi dia dah suk situ. Berarti kenapa panggil jenis? Sebab terjauhar. Lekwah dia gapo kalau misalnya kita gambar jauhar. Habis. Segala makhluk tu tu sama ada hak nyawa ke, hak mukallaf ke, hak tak mukallaf ke, hak tak ada gerak ke, hak kerah ke. Apa saja makhluk tu duk lekwah kelimah jauhar. Apa dah? Apa saja dah masih wallah wa sifatihi sumak masuk habis dalam kelimah jauhar. Dia bahas. Dia bahas apa tu? Satu lagi arak. Arak ni benda tupai jauhar. Jauhar ni benda-benda bawa di sendiri. Lepas tu benda tupai. Dia bahas waktu lah. Artinya imakulat ni ilmu sah. Ilmu duk bahas atas kemocok makhluk. Dia bahas ni. Dia soal ni duk bahas bab kemocok makhluk.
Bukan bahas manusia saja, bukan bahas dunia, langit saja, bukan bahas dunia, bukan. Ada bahasa sodak. Ia bahas asal mana suk kumocok bagi makhluk Allah Ta'ala. Artinya, lewah tu pecah lah. Manusia duduk lewah tu lah kau. Manusia duduk lewah ni. Lewah. Dengan ahli. Lepas tu, lil mumkinat mawjudah. Bagi benda mungkin hak bahasa ada. Berartinya benda mungkin ada hak tak ada. Mungkin makdum. Ada mungkin sayujat kita kata. Nah. Maka mungkin sayujat ni dia tak bahas. Mungkin makdum tak bahas. Dia bahas mungkin mawjud. Berartinya yang kita akan ngaji dalam ilmu makulat ni. Benda mungkin hak mawjud. Jauhar. Kam. Kaif. Aina, mata, semua 10 yang kita akan ngaji ni di sisi setengah. Ulama katanya benda maujud. Kalau gitu ilmu makulat ni kalau tengok sini ni sungguh pun berhabak tinggi, tapi sekup dia, likungnya dia tu tak ada luar sangat. Likungnya dia, tapi tu makulat yang kita tak ada berjilid. Makulat yang kita ada berjilid sebab likungnya takluk dia tu sepek dia. Bahan dia. Dia tak ada supo dengan ilmu lain. Habis tu kita makulat tak ada kebab, jilid, supo dengan tu. Kalau dia sikit tu. Ilmu makulat ni pada asal kalau turut pada timbul dengan ilmu mantik je nak cerita tangan tak leh. Mantik mangutulak ni orang dulu dia tak panggil apa dah. Dia tak panggil mantik itu makulat, dia panggil ilmu hukama dulu. Ataupun istilah lu panggil ulum awail. Ulum awail. Maka tu masuk dalam tu mantik dengan makulat sekali lah. Tapi tu kalau kita baca sejarah, kita baca sejarah Sibawai. Sibawai ni ngaji juga ulum awail. Gapo ulum awail? Maka ulama sarang awail ni mantik makulat. Ni, itu kalau dulu ni panggil makulat. Dulu tak panggil makulat. Jadi kita Sibawai dia pun ngaji juga mantik, ngaji juga tentang ilmu makhluk. Imam Syafi'i misalnya baca dia ngaji juga ulum awail. Ialah ilmu kakah ni, kakah-kakah ni. Mari ke belakang ni khususnya masa Imam Razi rahimahullahu taala, mantik dengan makulat ni kalau kacau duk orang tak boleh ngaji. Buat apa? Bahasa tu jadi banyak. Syubhat keliru tu jadi banyak. Kena becek. Becek tu lah wak tak ada suku-suku. Mantik tak ada suku. Makulat wak tak ada suku. Nak menunjuk kata dua ilmu ni dah pisah. Dah pisah. Mantik di mana kita ngaji tu lah. Sebab itulah. Walaupun tak ada lah ni, setengah ulama masih duk kekal seperti Syekh Hasim Fadani. Ada makulat lah tu. Kalau kita biasa ngaji. Makulat ada lah tu. Lepas tu kita apa lagi? Kita kebanyakan suku lah korang. Mantik seperti mantik kita ngaji Isaruji tak ada makulat, Sulam tak ada makulat, Tahzibul Mantik tak ada makulat, Syamsiyah tak ada makulat. Jadi dah ni mau pisah. Kenapa? Kerana makulat ni bahasa dia kalau dicampur susah nak mengaji. Maka cek mudah dipelajari. Habis tu dia makulat. Dinamakan makulah. Makulah ni apa makulah? Makulah dengan makna haml, mahmula. Makulah bermakna mahmula. Mahmul ni gapo mahmul lah, dia maudhu'. Tahu tak? Gapo kalau kita ngaji kok nahwu? Muqtada khabar. Makulah dengan makna mahmul. Mahmul makna khabar. Kalau gitu kita nak ngaji makulat ni kita ngaji bab kalau kita nak hurai kok nahwu. Kita ngaji bab khabar. Nawak guna muqtada depan tu sah. Khabar ada 10 semua. Jauhar khabar. Seperti insan jauhar. Insan muqtada. Jauhar tu khabar. Al-abyad. Gapo al-abyad putih? Kaif. Panggil kaif. Khabar dia. Nampak ada? Apa kita kata? Al-adadu bilangnya kam. Kam. Kita kata. Al-hararah tanah. Infial. Jadi mudah-mudahan kalau kita nak hurai kok nahu khabar 10 ya. Kita nak buh khabar 10 ni digapo kata? Tak ada banyak-banyak tu. Pasti tak lahir pada khabar 10 ni. Jauhar,
kam, aina, mata, semua tu 10 ni ya. Sampai tu makulat mana mahmulat, mahmulat mana khabar. Ya dah 10. Kalau kita nak urai kok nahwu lagu tu lah. Berartinya muktada banyak. Muktada ialah kena kepada makhluk tu hai. Makhluk tu hai semua tu muktada. Lepas tu kita nak buat khabar 10 ni ya. Khabar tak lari pada 10 ni. 10 ni khabar. Yang kita nak buat khabar bagi muktada banyak ada tu. Misalnya insan ataupun Muhammad ataupun Yusuf. Yusuf ni apa dia? Le khabar 10. Jauhar kita kata. Yusuf Jauhar. Ataupun Tul Yusuf, tinggi Yusuf ke apa? Panjang Yusuf duk lagi apa dari khabar 10 tu. Kam. Ataupun kita kata panggil Bayadul Yusuf, putih Yusuf ke apa? Kaif. Kaif panggil. Ataupun Maridul Yusuf. Demi Yusuf duk lagi apa? Infial. Duk dalam panggil ataupun duk dalam kaif juga. Sebab mengihal. Tu ala kulihal makulat de bahabak tu kalau kita suruh kok nahwu yo lagu tu. Tu gambar dah. Tu. Jadi makulat ni dah pisah. Setelah mana masuk Imam Fakhruddin Ar-Razi rahimahullah taala. Jadi ulama selepas Imam Razi mati patahan ni atas ni. Dah. Mati dengan makulat suku. Suku dulu. Dah. Sampai mati. Bawa kita ngaji ni ngaji suku-suku lah. Mantik ngaji suku, makulat ngaji suku. Padahal dua-dua ni kalau tu asal timbul sekali. Imung ia nak pisah tak boleh di antara mantik dengan makulat ni. Ia nak pisah tak boleh. Orang ngaji mantik, ia kena ngaji makulat. Makulat kena ngaji mantik. Sebab ia asal ia imhok tulah. Supaya juga nahwu sorah. Nahwu sorah pada asal imhok tulah. Tapi buang lama-lama tak boleh weh. Kalau kacau duk itu jadi besar. Orang nak ngaji susah, maka becek. Duk berhabak baris akhir nahwu. Baris sebelum akhir sorah. Ya kira gitu. Ya kira gitu kak. Ya ilmu ni masing masa ke masa ya kembali ya khalwah. Maka ulama yang ijtihad dari ilmu tu ialah orang buat orang usaha. Dia dah. Kemudian kita selain daripada takrif kita ngaji itu tajuk makulat ada dua besar iaitu Jauhar dengan Arab. Itu punya tajuk maudhu' yang kita akan ngaji Jauhar dengan Arab atau wa ahkamuhuma dan hukum bagi kedua. Pedah apa boleh duk ngaji makulat ni? Buat kacau duk ngaji sangat makulat. Yang pertamanya pedah untuk kita nak tahu hakikat makhluk tu hai. Kita boleh ngaji makulat supaya kita boleh mengetahui kan hakikat makhluk Allah Subhanahu wa taala. Makhluk Allah Subhanahu wa taala lagu mana? Dengan makulat ni kita boleh tahu hakikat. Setelah mana kita tahu hakikat makhluk taala, kita boleh nak menyabitkan hudus baru tu. Hal tu utamanya kita nak menyabit kata baru tu. Untuk nak menyabit katanya ada yang membaharu. Habis tu di antara makulat dengan ilmu kalam hubung kait rapat semua. Oleh kerana ulama tauhid setelah mana dia nak hurai setelah mana dia nak huraikan ilmu ulama tauhid yang nak huraikan apa ulama tauhid nak huraikan masalah dia saat itu dia tak dapat tidak dia kena ambil istilah makulat ni lah boh. Habis tu kita ngaji tauhid ada deh pening ni tauhid bahabat arak jiri sebab diri tauhid dia bukan arak jiri semua. Arak jiri dia ambil makulat dah. Nampak? Tapi dia ambil sakat. Tak ada ambil semua dah. Dia ambil kodak untuk ucapan natijah kata tu ada cukup. Dah. Kalau kita tahu mendalami gapo jauhar pecah bi wapo, hukum jauhar ni gapo dia, arak ni ada wapo, arak ni hukum dia gapo, dia kena ngaji makulat. Oleh kerana ulama kali dia ambil sikit lah. Dia ambil untuk nak faham cara nak istidlal tiap-tiap sifat ataupun masalah dalam ketuhanan tu ya. Habis baru kita ngajak pening. Habis tu orang hak tak erti tu dah. Fok tahu fok mutakallim al-sunnah duk bergerak tu bergerak. Dia tak erti ya. Dia tak erti ilmu, dia tak erti mana maudhu' habis tu ning lah
Ning lah pentingnya kata penting mabadi asyarah. Penting mabadi asyarah. Sebab mereka hok duk tolak duk tapi tak kerti kata gapo maudhu asasi ilmu tauhid. Maudhunya ilahiyah, nubuwah, samiyah, 3 perkara tu ya. Lepas tu hok lain tu panggil wasilah lah ke tu. Arak jiring gapo semua tu ya bukan maudhu dia tu. Kam tak kam gapo semua tu bukan maudhu. Sebab maudhu ilahiyah, nubuwah, samiyah. Lepas tu untuk lebih faham ilahiyah tak dapat tidak kena ambil lah. Sikit-sikit kara. Ambil mantik sikit, ambil makulak sikit, boh-boh dalam ilmu kalam. Tapi boh kita tengah apa sepening. Penting. Penting. Apa kerana ia bukan ambil penuh dah. Boh kita nak tahap penuh ngaji ilmu dia lah. Nah. Ilmu tentang jauhar dengan arak ni makulak sungguh. InsyaAllah kita akan ngaji. Tu pedah dia. Pedah dia di situ. Pedah supaya kita nak tahu hakikat makhluk Allah Ta'ala dan juga supaya nak menyabitkan baharu. Supaya menyabitkan baharu. Habis itu pedah. Maudhu' dia ada 2. Makulat yang kita akan ngaji ini dimasyhurkan makulat asyarah. Tapi makulat asyarah ni ai indal hukama. Ingat boleh, makulat asyarah ni bukan di mutakallimin. Makulat asyarah, makulat 10 tu. Kena kaitnya indal hukama. Bahawa apa kena ngaji hati. Kerana banyak kekeliruan yang ada dalam hukama ni menyebabkan jerat masalah akidah. Lepas tu kita ngaji makulat ni supaya nak tolak. Salah satunya kekeliruan hukama hok masuk dalam bab akidah. Oleh kerana makulat ni boleh kita tahu ni asas cara pemikir hukama. Lepas tu makulat di sisi mutakallimin dia apa? Oleh kerana makulat di sisi hukama 10 ni, oleh kerana 10 yang kita akan ngaji ni, di sisi hukama dia kata benda maujud ni masuk dalam takrif. Maujud. Mana jauhar, kam, kaif, aina. Idhafah, mata, wat, mil, fa', infi'al. Semua tu 10 tu di sisi hukama dia kata benda maujud, benda ada. Benda maujud ni apa? Ma yasih an yura. Benda boleh setuh baca ilmu boleh tengok. Boleh. Ada posisi mutakallimi. Si mutakallimi sebut temu mutakallimi dalam bab ni, dalam ilmu makulat ni kena fahamnya dia luah. Mutakallimi dalam ilmu makulat ni dia makin luah. Dia adanya ahli sunnah wal jamaah iaitu Asy'ariyah Maturidiyah dan juga satu lagi Mu'tazilah. Jadi kita getinya ilmu makulat ni ada 3 serangkai besar-besar. Ahlussunnah wal Jamaah, Asy'ariyah Maturidi, Mu'tazilah dan juga hukama. Jadi 3 ni kalau kita tengok hebat. Sabit. Hebat guna hebat. Dia bukan sekadar bab ketuhanan saja dak dia bahas. Bab makhluk pun ada hak dia sendiri. Ada. Dia tak sepa mereka lain kadang-kadang bab ketuhanan pun tak meliputi sepa mujassimah. Mujassimah pun kalau kita tak kira nak kecek bab mujassimah ni. Ketuhanan pun jadi belik dah. Ada pun bab makhluk tak ada mula dah. Dia tak ada fak mujassimah hidup gi kaji ha makhluk. Dalam kitab-kitab ulama tak ada catat. Hak duk kaji ha makhluk ni 3 ya. Hukama, Ahlussunnah wal Jamaah, Asy'ariyah Maturidiyah, Mu'tazilah. 3 ni besar. Habis tu 3 ni walaupun dituduh di poin katanya ia ada hak ia sendiri cara pemikiran makhluk. Habis tu Asy'ariyah Maturidi hak kita ni, kita ni suka kata Asy'ari Maturidi ni bab akidah aja. Kita sepek lagi kita fikir lagu tu. Sebab Asy'ari Maturidi ni makhluk pun ada cara mikir. Jadi Khaliq ada hak dia hak kita ngaji sifat 20 tu dah. Makhluk pun ada dia yang kita akan ngaji makulat ni. Ni kata hebat. Lepas tu cuma je kita jadi masalahnya kita ngaji ni orang bahagian makhluk ni, orang duk ngaji hal makhluk ni tak ada ambil cara Ahlussunnah wal Jamaah. Ini muskilah, ini masalah. Sebab mereka ngaji bab makhluk, mereka tak ada asas Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi dia mengaji tiasa apa tu dia bercanggung ubat ngah akidah kita. Apa? Nah, kerana mereka tak ada ambil cara mikir Ahlussunnah wal Jamaah iaitu ilmu makulat kita ngaji ni. Padahal ilmu hak ilmu ngaji ni tak canggah lewat sungguh. Tapi syarat kena ambil lah cara mikir kita. Ni,
Ahli Sunnah wal Jamaah. Sebab ulama tak syak ada sebab Imam Ghazali, Imam Razi semua tu mereka ni geti belakang khalik makhluk. Tetap Tuhan ni hemo hebat. Tetap ni makhluk pun nemo hebat juga. Sebab apa? Mereka ada cara. Lepas tu kita ni sebut ahli sunnah ni kita dari tapi sifat 20 hari sepek. Dah. Sepek. Padahal ahli sunnah wal Jamaah ni mencakup habis khalik dengan makhluk. Cuma makhluk ni tak ada orang kecek. Tak ada orang giduk panjang lebar. Apa? Sebab orang duk kecek situ tu orang tak mahir akidah ahli sunnah wal Jamaah. Sampai tu mulai jadi. Lepas tu bahawa kita orang ahli sunnah wal Jamaah akidah ni bahasa suku. Bahasa suku dengan bagi orang duk kaji hal makhluk. Padahal dua-dua ni hakikat ulama kita tulah. Sampai tu kalau kita ngaji makulat dah reti-reti gunguh dah. Hebat Asy'ariyah ni. Asy'ari ni bukan hanya tauhid saja, bukan hanya ketuhanan saja. Bahkan hal makhluk pun ada tersendiri. Sampai tu kita ngaji makulat ni tujuannya kita nak tahu makhluk wikno dengan wakil supaya kita nak menyabit katanya Tuhan ni kuasa sungguh. Tu. Lepas tu makulat dalam Quran mana? Banyak. Dalam surah tu apa? Afala yanzuna ilal ibli kaifa khuliqat. Dia lah tu. Masuk dalam makulat aku, dalam makulat aku tu. Ayat Quran Allah Taala perintah suruh fikir makhluk. Masuk dalam bahasa makulat. Habis. Jadi makulat di sisi mutakallim ada 3 ya. Mana yang pertama jauhar, yang keduanya kaif, yang ketiga aina. 3 perkara ni ya, di sisi mutakallimi. Ada pun 7 lagi tu, hak kata hukama di sisi mutakallimi dia tak panggil benda maujud. Dia panggil amru i'tibari. Sebab ilmu makulat ni dia tak bahas amru i'tibari. Dia bahas ni. Kita faham tak ni tu. Bahasnya benda mungkin hak ada. Sampai di sisi mutakallimi, dia tak bahas 7 lagi. Sebab dia bukan benda ada, benda amru i'tibari. Taif aina betul apa tadi? Jauhar. Jauhar kaif aina. Ada pun 7 lagi tu di mutakallimi sama ada ahli sunnah wal jamaah dan juga mu'tazilah amru i'tibari. Tapi kita ngaji kita tauhid tak ada mana. Fa'in fi'al bagi tak ada Dia tak ada bahas sebab kita ngaji tauhid kita tauhid ahli sunnah wal jamaah. Pada bahas amru i'tibari zaman zaman dah. Di sisi kita ni amru i'tibari. Di sisi hukama amru wujudi. InsyaAllah kita akan ngaji masuk tajuk 10 tu kita akan ngaji apa boleh mutakallim kata amru i'tibari, apa hukama kata amru wujudi. Kita akan tahu. InsyaAllah kita akan masuk tajuk satu persatu 10 kita akan ngaji tu kita boleh tahulah. Ni dia panggil sebelum nak masuk ilmu makulat kita kena tahu sini sekitar dulu. Barulah kita gambarnya mana ilmu yang kita nak mengaji. Tu habis situ. Habis tu apa boleh mutakallim kata 3. Kita kata oleh kerana mutakallim katanya benda mungkin maujud ni, benda mungkin maujud ni ilmu benda ni boleh bawa diri sendiri, ilmu benda ni kena tupai. Benda kena tupai pula wa ilmu pahal dia tak ada berhajat ke benda lain. Lepas tu wa ilmu pahal dia kena berhajat benda lain. Berarti kalau kita buat lajah ke al-mawjud, al-mumkin, al-mumkinat, mawjudat. Dia panggil cara mikir tubik dua besar-besar. Qaim bi nafsi. Qaim bi nafsi. Qaim bi ghairi. Qaim bi ghairi tubik dua. La ta'akkula. Okay. Ta'akkuluhu la yahtaj ila ghairi.
ni ta'akkuluhu yahtaju ila ghairi. Qaim bi nafsi apa? Jauhar. Đây. Ta'akkulu la yahtaju ila ghairihi kaif. Ta'akkulu makna geti. Geti dia tu tak ada berhajat nak geti nak lain. Seperti warna merah. Merah ni sudah. Tak nak geti dah. Nak lain. Kita tengok merah cukup. Hak ni geti dia kena geti nak lain. Gapo? Apa kita kata tepat makan. Makan kita dah dah. Aina makna makan. Kita nak kata kita duduk tu. Kita nak kata kita duduk. Tak boleh saja kena ya. Aku duduk depan mu kena geti. Duduk belakang, duduk depan, duduk atas, duduk bawah. Duduk berartinya kita kena geti dua pihak. Aku duduk depan hospital. Kita gambar. Mu duduk mana ni? Oh, aku duduk depan sewing. Kita gambar dua. Nanti lagi. Nanti lagi. Berarti makan. Dua ni. Habis tu makan di sihut mutakallim ini iaitu bait dua. Dia bait empat semua. Dia panggil ada ijtima, ada iftiraq, ada harakah, ada sukun. Ada gerak, ada biar, ada ijtima himpun, ada iftiraq pisah. Tu bait empat di sini. Insya-Allah kita akan bahas ini. Berartinya isim mutakallim ini tiga. Mungkin maujud dah tiga. Jauhar, kaif, aina. Maka ni mana aina. Tiga ni. Adapun yang lain bukan mutakallim nafi. Mutakallim tak ada buh dalam benda maujud. Bukan tahu mutakallim kata tak ada okey. Dia tak ada buh dalam bahagian maujud. Dia buh dalam bahagian amrul i'tibari. Ya khilaf situ dah kalau kita kira dah. Kalau jadi kokeng-kokeng kita duk ngaji tauhid dah. Duk khilaf panjang lebar ya khilaf sini dah. Ni humbi ni. Humbi cerita duk sini. Lalu kalau hilas sini tak boleh cek lah di tunje hilas dah hang mana cek lah tahu batai tu lah tu hilas dah di batai dah lain dah hak ni kata maujud hak ni kata amrul i'tibari lah lain dah pamula masalah bina tak dua kali tu hilas tak auto mana habis tu kita ngaji ilmu ni supaya kita luah tahu kata yang kita ngaji ilmu kalam banyak-banyak tu kita tahu lah usul asal khilaf tu daripada mana. Lepas tu kita tahu je hebat ulama kita ahli sunnah wal jamaah ni tak ambil hak orang. Boleh tak kita ada tersendiri cara mikir khah bukan sebab yang lain tak. Kalau kita nak kerja dengan mujassimah tak boleh mujassimah ni boleh dakwa mujassimah tu tak kata mujassimah dia tak ada panjang lebar. Mujassimah spek tak kata. Ada pembak masuk tak ada. Habis. Kemudian kita baca kitab ni. Kita baca kalimat lah. Kalimat insya-Allah esok kita masuk kitab dah. Insya-Allah esok kita masuk kitab. Serta mantik tadi kita masuk itu. Pak kita sikit lah ni. Nampak ya sikit lah. Kita ngaji satu makulah soso 10 hari lebih. Sikit ya kita mantik kita ni mulailah kita mubtadiin kita boleh tahu ke hospital lalu istilah mantik kami kata wallahu a'lam.